Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Merani. Nama saya Muhammad Ashraf Ibrahim Muhammad Fazli dan saya dilahirkan pada 14 hari bulan 2 2014. Umur saya sekarang ialah 11 tahun dan saya berasal dari Johor Bahru. Saya bersekolah di sekolah Pasar Permah saya 4 dan saya berada di kelas 5 UTM dan saya merupakan ahli pengangkap. Program yang saya telah buat ialah berkaitan bahaya rokok. Kawan-kawan tahu tak kenapa rokok ini berbahaya? Sini saya terangkan. Rokok ini berbahaya kerana rokok dapat membahayakan kesihatan kerana rokok mengandung nikotin. Yang kedua ialah asap rokok. Ia bahaya untuk orang sekeliling, terutamanya bayi dan kanak-kanak. Seterusnya, kita dapat mengetahui orang yang merokok kerana penampilan diri, iaitu gigi kuning, nafas berbau, kulit cepat berkedut, pakaian dan rambut berbau asap. Selain itu, rokok juga menghabiskan duit kita dan membazirkan duit kita ribuan ringgit setahun. Infografik yang kedua berkaitan udara bersih. Kepentingan kita menjaga udara yang bersih dapat menyegarkan tubuh badan kita. Jika udara tercemar, boleh menyebabkan batuk, sesak nafas dan risiko penyakit. Jadi, kita perlulah menjaga udara bersih dengan mengurangkan pembakaran terbuka dan kurangkan penggunaan kenderaan bermotor. Aktiviti Slap J yang telah jalankan di sekolah ialah 5 minit perkongsian hati dada. Saya berasa seronok dapat berkongsi maklumat berkaitan pencegahan dada di sekolah bersama kawan-kawan. Selain itu, saya juga menyertai aktiviti deklamasi saja sempena minggu pencegahan dada di sekolah dan telah memenangi tempat kedua. Saya juga telah menyertai pertandingan melukis poster anti dada peringkat sekolah dan telah mendapatkan tempat ketiga. Selain itu, saya telah menghadiri karnival kerjaya anjuran sekolah kemasan Seri Alam dan menyertai pertandingan kuis di sana. Saya berasa sangat seronok dapat menyertai pelbagai aktiviti yang berkaitan Slap J. Antara impak program Slap J kepada warga sekolah ialah memberi kesedaran yang tinggi kepada warga sekolah, terutamanya murid-murid, tentang bahayanya dada. Yang kedua ialah murid terdorong untuk mengamalkan gaya hidup sihat, berdisiplin dan menjauhi gejala sosial. Dan yang terakhir ialah melahirkan persekitaran sekolah yang selamat dan bebas dada, pengawasan dan bersama dan penerapan nilai positif. Akhir sekali, sebagai generasi muda, kita perlulah menjauhi dada kerana dada akan membunuh masa depan kita. Kita yang akan memimpin negara pada masa yang akan datang. Sekian daripada saya. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.